Selamat sejahtera. Saya Tari dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Okey. Hari ini saya akan uh, memperkenalkan inovasi yang dihasilkan oleh saya iaitu Grow With Me di bawah pembimbing pensyarah iaitu Puan Azila. Okey. Tajuk inovasi atau nama inovasi yang dihasilkan oleh saya ialah Grow With Me. Okey, pembelajaran interaktif pertanian. Skop inovasi ini ialah skop dalam bidang pendidikan, khususnya pengajaran dalam pembelajaran. Okey, topik yang saya pilih ialah teknologi pertanian di dalam subjek atau mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, topik ini reka bentuk teknologi pertanian bandar dalam mata pelajaran RBT sekolah rendah. Dia selaras dengan standard pembelajaran iaitu 7.11 hingga 7.16 dalam DSKP RBT tahun 5. Okey, konsep inovasi ini ialah Grow With Me merupakan platform pembelajaran digital interaktif yang menggabungkan gamifikasi, penceritaan dan pembelajaran berdasarkan projek, membantu murid memahami pertanian bandar melalui misi dan slide. Okey, sebab saya menghasilkan uh, inovasi ini ialah untuk membantu murid lemah dalam 3M. Sebab inovasi saya ada melibatkan audio, visual dan interaktif. Okay. Murid mengikut perjalanan waktu untuk menyelesaikan misi seperti melakar reka bentuk, memilih bahan dan menghasilkan sistem penanaman takungan serta merekod pertumbuhan tanaman secara digital menggunakan pelbagai aplikasi. Okey, pernyataan masalah. Muridku pernyataan masalah. Semasa saya praktikum, saya dapati murid kurang minat terhadap pembelajaran tradisional. Dan begitu juga kurang pemantauan dan rekod pembelajaran secara sistematik. Sebab murid perlu menghasilkan lakaran dan mereka hanya lukis di atas kertas atau buku. Lepas itu, murid perlu simpan di dalam rumah. So, guru tidak dapat rekod atau ambil sebagai rekod. So, kalau inovasi ini, murid perlu upload lakarannya di dalam aplikasi ini dan guru ada rekod yang sistematik. So, melalui lakaran ini, guru juga boleh memberi ganjaran atau markah mata dan sebagainya untuk murid tersebut. Okey, so murid akan bermotivasi lah sebab ada markah. Okey, penggunaan teknologi digital masih tahap murid lemah 3M menghadapi kesukaran membaca, menulis serta mengira. Okay. Membangunkan platform digital berdasarkan permainan untuk menarik minat murid. Murid mempelajari teknologi pertanian melalui misi interaktif dan penceritaan. Dalam Grow With Me ada 2 waktak. Waktak utamanya ialah yang ni perempuan ni dia bernama Xiao Yu dan dalam penceritaan fakta yang kedua ialah kawannya Lily yang mahir dalam pertanian. So, Lily akan membantu Xiao Yu untuk penanaman. So, jika berminat boleh beli inovasi ini dan tengok dalam punya cerita. Okey, maklumat dan objektif. Memahami konsep pertanian bandar. Menghasilkan lakaran sistem takungan, merekod pertumbuhan tanaman secara digital dan akhir sekali ialah meningkatkan kemahiran 3M.
Ini adalah model inovasi yang digunakan, yaitu model ADDIE. AD. Pertama sekali menganalisis keperluan murid, iaitu murid lemah dalam 3M, analisis kandungan DSKP, reka bentuk platform digital, penghasilkan prototipe sistem, pembangunan bahan digital, pelaksanaan projek dalam PDB, RBT dan aktiviti PBL. Seterusnya ialah penilaian produk murid. Penyediaan dan pembangunan projek. Pertama sekali ialah berdasarkan DSKP RBT tahun 5 ini yang paling penting dan tentang murid bandar menanaman dalam ruang yang terhad bacaan perpaduan kuis interaktif lakaran reka bentuk. Murid perlu memuat naik gambar dan catatan. Dan akhirnya ialah guru mengumpulkan dan menilai hasil kerja. Okay, so pertama sekali membina slide interaktif iaitu penceritaan, pembangunan misi permainan. Inovasi ini ada dibagi kepada 6 part, okay, iaitu mengikut SP ya. Setiap part ada satu misi. So, murid perlu membaca lah, dia perlu uh, masuk ke dalam dan tengok tu slide. Dan sebab dia auto ada audio. So kalau murid kita mahir dalam membaca, boleh mendengar audio. Selepas itu mereka perlu menyelesaikan misi. Okay. Integrasi aplikasi. Platform aplikasi utama ialah Kelas Dojo. So kat sini guru boleh beri mata, ganjaran dan sebagainya. Dan murid juga boleh meneroka dalam kelas dojo ini sebab dalam kelas dojo ini bukan sahaja inovasi yang saya hasilkan, juga ada permainan lain yang boleh melibatkan mata pelajar lain seperti matematik dan sebagainya. Okay. Dan Google Classroom untuk upload penilaian sistem penanaman, Bluecard iaitu kuis interaktif sebagai homework untuk membantu murid pengukuhan, okay, dalam 3M menulis, okay. Padlet iaitu untuk murid menguploadkan dia punya lakaran supaya guru dapat mengumpulkan maklumat secara dan rekod secara sistematik. Okay. Penilaian projek inovasi. Projek inovasi ini saya telah berikan kepada tiga IPG berajar dan 5 murid. Okay, antara cadangan penambahbaikan daripada murid ialah masalah loading aplikasi sebab internet perlahanan. Dalam inovasi ini terdapat gambar-gambar yang berwarna dan audio, so perlu loading, ambil masa loading. Okay, Bluecard mempunyai terlalu banyak soalan. Okay, yang ni saya telah ubah sesuaikan, kurangkan yang tu soalan sebab sebelum tu saya uh, hasilkan 25 soalan. Cadangan gunakan aplikasi yang lebih ringan, tambah grafik menarik, sediakan dua bahasa dan sediakan versi online. Okey. Dalam 6 part itu, selepas murid menyelesaikan misi, mereka akan dapat badge. Yang ni logo. Ini. Okey. Penilaian projek inovasi. Okey, cadangan daripada pelajar RPG ialah pendidikan penceritaan supaya lebih fokus sebab mungkin murid akan merasa bosan sebab penceritaan terlalu panjang. Okey, penjelasan arahan aktiviti sebab dalam misi tu saya tidak menyatakan arahan, so murid akan confuse misi ini macam mana selesaikan dan sebagainya. Kurangkan bergantung kepada internet. Okey, kesan sumbangan atau manfaat kepada pendidikan. Pertamanya, meningkatkan penggunaan teknologi dalam PDP, membantu murid memahami pembelajaran secara interaktif, menggalakkan pembelajaran kendiri. Inovasi ini boleh
diroka oleh murid selepas pembelajaran. So, lebih baik sebab balik rumah murid dapat ulang kaji topik ini. Okay. Membantu murid lemah 3M melalui audio dan visual. Memupuk kesedaran tentang petanian bandar dan kelestarian pembelajaran berdasarkan projek sebab akhirnya mereka perlu menghasilkan sistem penanaman dan mereka perlu menanam tumbuhan dan atau sebagainya. So mereka perlu ambil gambar rekod. So ini juga memupukkan sikap kelestarian. Okey, menggalakkan pembelajaran kendiri, kemahiran digital, memudahkan guru memantau dan menilai pembelajaran secara sistematik. Okey. Itu sahaja daripada saya. Okey. Sebelum video ini tamat, saya akan memberikan yang tu video manual pengguna. So, dalam manual pengguna ini boleh tengok yang tu cara mengguna dan apa yang terdapat dalam projek inovasi saya. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Sebuah bandar yang sip, tinggal seorang gadis. Kura-kura. Pertanian. Kura-kura. Kura-kura. Pertanian. Pertanian. Sebuah bandar yang sip, tinggal seorang gadis bernama Xiao Yu. Dia tinggal di sebuah apartemen yang tidak begitu besar. Setiap
pertanian. Suasana